Bila dia kalah, Nurul Izzah ni automatik naik sebagai timbalan presiden. Betul tak? Dia tak naik lagi lah sebagai timbalan Perdana Menteri. Dia naik sebagai timbalan presiden. Okey? So sekarang ni, ada orang-orang mengatakan bahawa akan sampai satu masa, UMNO Zahid Hamidi ni pun akan menerima nasib yang sama lebih kurang Rafizi. Assalamualaikum, jumpa lagi kita hari ni. Hari ni kita nak bercakap pasal Rafizi. Buka biar lu kan, aku temaki orang kan tak bagus kan. Okey. Kita tengok kes Rafizi. Kita difahamkan dia meletak jawatan sebagai menteri kan. Tapi kalau kita tengok di sudut penyokong-penyokong dia pula, Rafizi ni memang bagus lah. Kan, kalau kita tengok kem Rafizi, penyokong dia saja, kalau dia bertanding parti bebas pun aku ingat dia boleh menang. Dahsyat tak dahsyat lah, ya. So, apa yang kita difahamkan sejak belakangan ni, Rafizi telah buat pengumuman letak jawatan sebagai menteri. Betul? Tapi bagi aku, cara Rafizi letak jawatan ni agak tak ikut protokol lah. Ya? Sebab apa? Dia letak jawatan, dia umum macam tu. Sepatutnya dia sebagai menteri, kalau dia nak letak jawatan, dia kena pergi menghadap yang di Pertuan Agong dulu. Sebab yang lantik dia bukan Perdana Menteri. Yang lantik dia bukan parti. Yang melantik dia adalah yang di Pertuan Agong. So kalau dia nak letak jawatan, sepatutnya dia jumpa yang di Pertuan Agong dulu. Kan? Bukannya dia suruh Agong baca peletakan jawatan dia dekat surat khabar. Itu nama dia tak ada adab. Faham tak ni? Bukan Perdana Menteri yang lantik dia. Perdana Menteri cuma mencadangkan nama dia untuk yang di Pertuan Agong lantik sebagai menteri. Faham tak? Takkan Rafizi pun tak tahu benda macam ni pun Rafizi tak tahu kot. Agak-agak lah kau Rafizi. So aku nampak kat sini ada kurang penelitian dalam episod-episod yang berlaku ni. Jadi aku melihat, betul ke Nurul Izzah kalah dengan Rafizi ni, Rafizi tak terlibat? Mari sini kita cerita. Sekarang ni Rafizi kalah. Bila dia kalah dengan Aflin Shauki pun satu hal. Lepas tu dia kalah dengan Nurul Izzah pun satu hal. Baik. Bila dia kalah, Nurul Izzah ni automatik naik sebagai timbalan presiden. Betul tak? Dia tak naik lagi lah sebagai timbalan Perdana Menteri. Dia naik sebagai timbalan presiden. Okey? So sekarang ni, ada orang-orang mengatakan bahawa akan sampai satu masa, UMNO Zahid Hamidi ni pun akan menerima nasib yang sama lebih kurang Rafizi. Untuk nak bagi laluan kepada Nurul Izzah. Aku tak pastilah sebab cerita tu mimpi. Okey. So, Rafizi dia letak jawatan sebagai menteri, tapi dia tak letak jawatan sebagai ahli parlimen. Korang tak nampak ke kat sini? Kalau betul, letaklah jawatan sebagai ahli parlimen, kita buat pilihan raya kecil. Atau kalau betul, kalau kau tak letak jawatan sebagai ahli parlimen, atas alasan saya masih nak berkhidmat untuk rakyat lah, apalah semua kan. Walaupun rakyat tak nampak ambatan hidung kau sejak kau jadi ahli parlimen kan. Tak apalah. Kau keluar daripada PKR. Keluar PKR pun tidak. Letak jawatan ahli parlimen pun tidak. Macam mana ni? Apa sebenarnya ni? Kan? Tiba-tiba Nurul Izzah naik sebagai timbalan presiden. Okey. Dalam masa yang sama, okey, bab Rafizi tu kita letak tepi sekejap. Dalam masa yang sama, Anwar Ibrahim akan dibicarakan kes Yusuf Router. Faham tak? So, kalau Anwar Ibrahim disabitkan bersalah, apa jadi pada jawatan Perdana Menteri? Dan siapa yang akan menggantikan dia? Anwar Ibrahim dia nak ke Zahid Hamidi ganti tempat dia?
makin laju dia pergi Sungai Buloh kan. Jadi kita nampak ada ura-ura mengatakan Nurul Izzah akan memecah rekod Malaysia Perdana Menteri wanita yang pertama. Mimpi-mimpi mereka lah, ya. And then tiba-tiba Anwar Ibrahim minta immunity dalam kes Yusuf Router. Ni lagi satu isu. Wayang apa ni? Kan? Sebab apa? Takkanlah Anwar Ibrahim tak tahu kot tentang immunity. Aku yang tak tahu atau Anwar Ibrahim yang tak tahu? Atau penasihat dia pula. Penasihat dia yang tak tahu. Kan? Mana ada immunity untuk Perdana Menteri dalam negara? Dia ni ada immunity apabila dia dikendaki oleh siapa? Oleh FBI ke, CIA ke, Interpol ke. Dia bolehlah dapatkan immunity daripada Malaysia. Yang mana Malaysia melindungi dia. Tapi dia tak bolehlah keluar negara. Dia keluar negara takut kena tangkap lah nanti. Faham? Macam Sirul dengan Azilah pergi duduk Australia tu. Dia dapat immunity daripada kerajaan Australia. Malaysia pun tak boleh ambil dia. Faham? So, Anwar Ibrahim, kenapa kau minta immunity? Kau tak tahu ke rakyat bertahun-tahun tunggu kes kau dengan Yusuf Router ni nak tengok adakah dia fitnah ataupun dia adalah benda yang betul. Sepatutnya kau tunjukkan pada rakyat bahawasanya kau fight kes tu. Buktikan pada rakyat kau dizalimi, dikhianati, dianiaya. Baru betul. Bila kau minta immunity, rakyat kata apa ni? Kata suara rakyat kami dengar. Ni kau dengar suara rakyat ke kau main ikut kepala kau je? Bicaralah. Satu Perdana Menteri pun takut bicara apa jadah ni. Kan? Dan aku nak bagi tahu, tak ada immunity untuk kau sebagai Perdana Menteri. Kau raja ke atau kau Perdana Menteri sebenarnya? Raja pun ada Perdana Menteri, ada immunity. Tapi raja punya immunity terhad kepada kes-kes saman sivil kalau tak ada immunity. Walaupun dia raja. Kalau dia kena saman, kalau dia tetap kena jawab. Itu raja. Kekebalan dia pun ada had dia. Ini kau Perdana Menteri minta immunity. Apa jadah ni kau ni? Kau tak faham pasal immunity ke apa? Kalau betul kau nak immunity, minta kat Erdogan. Kau pergi duduk Turki. Kerajaan Malaysia tak boleh ambil kau balik untuk bicara. Kau duduk Turki tu. Kalau kau rasa duduk Turki nanti jauh pula kan, kau pergilah kedutaan Turki kat Malaysia ni. Duduk dalam kedutaan, minta dia satu rumah. Erdogan mesti boleh bagi kat kau banglo sebiji dalam kedutaan tu. Tapi kau jangan keluar pagar kedutaan. Kau keluar pagar kedutaan, kau kena tangkap. Itulah nama dia immunity. Dan immunity ni dia terpakai di mana? Lagi satu, di dalam Dewan Parlimen. Dalam Dewan Parlimen cakap apa pun kecuali tidak melanggar Akta Hasutan. Dia ada immunity. Tak boleh disaman. Tak boleh dituduh di mahkamah atas cas apa fitnah ke apa. Tak boleh. Pasal dia ada immunity dalam Dewan yang mulia tu. Sebab tu kita tengok YB dalam Parlimen bila dia bergaduh-gaduh dia cabar. Kau berani cakap macam ni dalam Dewan. Kau cakap kat luar lah kalau kau berani. Kenapa YB dia cabar macam tu? Pasal kalau cakap kat luar Dewan boleh kena saman. Cakap dalam Dewan tak boleh. Faham? Jadi Anwar Ibrahim, kau kena, takkanlah kau tak tahu. Kau pura-pura tak tahu. Mana ada immunity untuk kau? Kata keadilan rakyat. Saya adalah orang yang paling faham tentang keadilan dan kezaliman penganiayaan. Tiba-tiba kena kat kau nak bicara dan minta immunity. Rakyat kata apa ni? Fight lah kes Yusuf Router tu. Rakyat tunggu lama ni nak tengok kau fight kes tu. Tegakkan keadilan dan kebenaran. Tiba-tiba kau macam nak lari ke? Apa jadah yang kau ni? Buktikan. Kalau Yusuf Router tu kencing, menipu, memfitnah, dia memang jilaka lah dia. Kan? Tapi kalau betul kau ada jilat leher, buka zip seluar semua, kau lah jilaka tu. Kan? Yang penting, kebenaran, keadilan. Mesti ditegakkan. Kalau tidak, kau tukar nama parti kau. Jangan duduk keadilan sangat, sembang je. Sembang pasal keadilan, dah macam tak adil. Sembang pasal nepotisme. Dah kau pula yang macam nepotisme pula dah.
Semua sembang kau semasa membangkang tak jalan satu pun pada zaman ni. Apa jadahnya? Itu pasal Rafizi tak percaya kau tak percaya Rafizi. Kalau ikut pada skripnya lah. Okay? So, Anwar Ibrahim, pergi kaji balik benda-benda ni semua. Takkanlah ini pun aku nak sekolahkan kau. Kalau dah punai sihat, punai sihat pula. Penasihat kau tu kalau tak boleh pakai, kalau main sini aku jadi penasihat kau. Aku boleh baca 10 step, 20 step further untuk kau. Tengok macam mana nak buat. Kan? Asalkan kau jangan main pelantar dengan aku lah. Okay? So, hidup berakal, mati jangan berantu. Fikir-fikirkanlah benda macam ni. Ya, Rafizi, aku nak pesan kat kau ya. Kalau kata engkau sebenarnya adalah di antara orang yang terlibat dengan perancangan susun atur agar Nurul Izzah naik sebagai timbalan, sebagai persediaan untuk kejatuhan Anwar dan diganti oleh anaknya sebagai Perdana Menteri, kerana aku bermimpi Anwar Ibrahim ni hanya masih selamat sebab ada kuasa Perdana Menteri, ataupun mereka yang memegang kuasa Perdana Menteri mampu melindungi dia saja. Kalau tidak, back to Sungai Buloh. Hidup berakal, mati jangan berantu, fikir-fikirkan. Sekian, wassalam.